Assalamualaikum. Ni saya tunjukkan contoh output dia lah. Ni dalam testing mode. So dia ada benda putih ni lagi. So kalau kita buang testing mode ni, dia hilang lah belah atas tu. So dia akan keluar macam ni dekat skrin. Okay, so macam mana saya buat benda ni? Okay, mudah je. Dalam sini kita ada dalam folder C. Dalam C, My Salat Time. Kita ada internet. Kita ada umum sini. Dalam sini kita ada umum satu lagi. Okay, so ini kita ada satu file. Kita buatkan dia, masukkan dalam folder sini. C, My Salat Time, internet, umum ni. Kita buat satu file. Kalau saya letak ni surah Al-Fidah P11 LOC. Dalam LOC ni, dengan notepad ni, dalam LOC ni saya letakkan link ke Canva tu. Ke slide kita di Canva lah. Ataupun slide ke video ke. Yang tu tengok yang macam mana tuan design lah. Kita masuk, kita akan save. Nanti dalam My Salat Time, kat sini, antara muka, kita masukkan internet ni ke sebelah kanan. So kalau kita nak run awal, lepas slide kita akan run internet. Nanti dia akan masuk ke dalam Canva tu lah. Okay, ni contoh saya letak 5 saat, bagi laju, simpan. Oh ni slide kita bagi laju, simpan. So slide laju. Internet ni saya bagi lambat sikit lah. Internet kita bagi boleh tengok dalam 30 saat, simpan. Di sini internet, sekarang ni kita ada Mekah Live ni saya delete. So kita akan run Canva saja sekarang ni simpan, tutup. So kita tengok lepas habis slide ni, nanti dia akan masuk ke dalam internet. So dia akan run Canva tu lah. Okay, ni 2 slide, dia ada 6 slide. Okay, running slide. Lepas ni dia akan masuk dalam internet dan dia akan run Canva tu lah. Okay, ni dia masuk ke internet. So dia akan load Canva. Si content kalau kita update di Canva, so dia akan ambil latest content di Canva tu lah. So macam ni. Macam sekarang ni kita ada page 1 of 1 kan. So dia jalan lah. Kalau tuan mungkin nak buat yang multiple screen tu, tuan kena buat satu link yang dia boleh bergerak sendiri. Sekarang ni Canva saya set 30 saat lah display dia. So dia akan dibuat paparan di screen macam ni lah. Cuma ni rasa ni boleh hilangkan tu. So okay lah macam tu. Okay, sekian, terima kasih.